Okey, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Albert Teh. Tadi saya telah membuat satu laporan polis terhadap Ngah Koming, pemimpin DAP, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, berhubung satu kenyataan dia dalam bahasa Cina yang sangat melampau dan sangat serius, sangat berat. Okey, saya transit terjemahkan kepada bahasa Melayu. Apa yang dikatakan, masyarakat Cina harus berwaspada terhadap potensi bahaya walaupun dalam keadaan aman. Jika DAP hilang kuasa, PAS bertindak menghapuskan sehabisan masyarakat Cina. Jadi dia sebagai seorang peguam, mantan peguam, dan dia mempunyai pendidikan tinggi, dia seorang pemimpin politik. Inikah cara dia mau cari modal politik? Dengan menghasut bangsa Cina, mengugut bangsa Cina dengan ayat, dengan bahasa begini. Jadi dalam laporan polis saya telah menyatakan bahawa beliau ni, kenyataan beliau bersifat membawa kebencian, menimbulkan pemusuhan antara kaum serta menyebabkan kegentaran awam. Jadi beliau ni selaku seorang menteri, tapi beliau berucap dalam bahasa Cina dengan perkataan ayat begini. Namun apabila di dalam dewan, dalam parlimen, beliau menunjukkan sangat bertoleransi. Beliau berwayang seperti mesra kepada Islam. Baru-baru ni beliau kata apa di dalam kalimah Islam, beliau kata Alhamdulillah di dewan. Alhamdulillah dalam dewan. Seolah-olah beliau ni mesra kepada Islam, tapi di belakang dia guna bahasa Cina hasut orang Cina. Sebelum ni dia kata PAS menunggang agama untuk dia kata PAS hasut orang Melayu, hasut orang Muslim. Apa beza dia sekarang, apa yang dia lakukan? Dia menghasut orang Cina juga dengan menggunakan emosi, dengan panik masyarakat Cina, kebimbangan, ataupun kita sebut sebagai anxiety Chinese. Dia juga menunggak anxiety rasa takut. Jadi dia juga menunggang sama. Apa beza dia dengan pemimpin PAS yang dikatakan tu? Jadi di sini saya berharaplah pihak polis ambil tindakan siasat segeralah. Ambil tindakan. Ini memang melampau sudah. Apa yang disebut ni memang melampau sudah lah. Okay. Dan mungkin ada masyarakat tanya, Albert Teh, dulu kamu ni ada isu kes kamu sebagai pemberi maklumat yang mendedahkan skandal rasuah di Sabah. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang kamu serang DAP? Betul, sebab DAP dulu melaung-laungkan dengan sentimen anti rasuah, lawan rasuah. Tapi apabila dalam kes saya tu, dia diam, dia bisu, dia pekak. Jadi di situlah saya memang marah dengan DAP. Saya sangat marah. 15 bulan ni apa dia buat, apa dia sebut? Diam. Lagi di Sabah dia kongsi pentas dengan pemimpin yang terlibat rasuah, dengan perasuah. Anwar Ibrahim puji lagi perasuah. Pegang lagi tangan perasuah, ketua perasuah yang mencetuskan ini modus operandi skandal rasuah ni secara terancang dan korektif. Jadi yang dia katakan dulu untuk lawan rasuah selama berdekad-dekad tu, apa tu semua, itu bohong semua. Jadi sekarang ni saya memang tidak puas hati dengan dia. Saya cita-cita saya adalah mendedahkan salah laku mereka, supaya seluruh masyarakat nampak apa yang sebenarnya mereka lakukan semua ni. Jadi untuk masyarakat Melayu, kaum-kaum Melayu semua, DAP ni di depan dia berwayang, dia ingat dia mau tunjukkan kemesraan dia tu dengan kaum-kaum Melayu, bangsa Melayu, tapi sebenarnya belakang dia tikam kamu. Dia menghasut dengan cara ini. Di kalangan orang Cina dia cakap lain, di kalangan orang Melayu dia cakap lain. Inilah kaedah dia, modus operandi dia sekarang. Negara kita adalah sebuah negara demokrasi. Jadi sebagai pemimpin DAP, kamu boleh marah PAS, kamu boleh marah dasar dia ataupun pentadbiran dia ataupun ideologi dia, apa yang sentimen dia dalam politik. Tetapi kamu tidak boleh hasut kata jika PAS berkuasa kita akan dihapuskan, bermakna kita akan dibunuh tau, dipancung tau. Jadi itu tidak. Sebagai seorang pemimpin DAP, kamu
apa yang kamu buat sekarang ni adalah sangat tidak bertanggungjawab. Kamu tengah memecah belahkan perpaduan. Jangan di dewan kamu berwayang, oh kamu mempertahankan perpaduan, seolah-olah kamu ni memperjuangkan perpaduan. Tapi di luar ni, apa kamu buat? Kamulah sebenarnya dalang yang memecah belahkan bangsa, kaum, apa-apa kaum di dalam Malaysia. Jadi telah melampau lah, memang melampau lah. Ya, saya dalam laporan polis saya minta polis menggunakan section di bawah kanun keseksaan section 504 dan 505B kanun keseksaan Akta 574, bukan akta hasutan. Sebab dulu Pakatan Harapan kata, oh jangan, ini akta hasutan ni tidak betul, harus dimansuhkan. Oleh yang demikian, saya tidak pernah minta polis pakai akta hasutan. No, saya hanya minta polis menjaga siasatan di bawah kanun keseksaan 504 dan 505B, bukan akta hasutan.